Masa tak ada lah. Tak ada dalam dunia lagi. Tak ada. Ada satu art yang lebih baik daripada silat. Dunia. Kita boleh buat dialog. Kalau dia kata, kita boleh buat dialog. Pasal apa kita kata? Tak ada. Daripada segi wujudnya silat tu, nawaitu silat pun dah beza lah. Nawaitu lah, jangan cerita pasal training lagi, jangan cerita pasal latihan lagi, jangan cerita pasal kefahaman lagi. Nawaitu silat tu dah beza. Wujudnya silat dengan nawaitu dia pun dah berbeza. Benar-benar perkataan MMA, UFC, siapa orang silat tak pergi masuk kompetisi. Silat bukan nak layan benda-benda ni semua. Ya? Bukan lah. Mereka ingat, pasal mereka guna perkataan mix martial art tu, mereka ingat martial art tu sama dengan silat. Silat bukan martial art. Silat tu ada adab dia, ada adat dia, ada sumpah ikrar dia, ada sebab dia. Lepas tu dia ada ikrar dia ada banyak persilatan tu. Kalau kita nak cakap lebih dalam, tapi bila sekarang pasal ada komersial silat yang olahraga, silat sport, silat satuan. So orang silat ni dia terbuka sikit, dia boleh berkongsi, guru silat boleh berkongsi. Tapi janganlah dah salah tafsir dengan kebukaan ataupun ruang yang diberi oleh guru silat ni. Kita nak kata jangan compare budak 2 hari belajar silat dengan guru tua yang memegang amanah persilatan. Jangan compare, jangan cuba-cuba compare. Kalau cakap pasal MMA kan, silat tak ada ruang MMA punya budak nak tempur dengan orang silat yang betul-betul pegang amanah silat. Tak mungkin. Apa panggil siapa-siapa MMA yang kata dia kata dia lebih tahu pasal silat. Tak ada ruang masuk orang. Tak ada. Tapi dia kena clear, I am a MMA fighter. Tapi orang silat pun, kita pun nak kata lah, kita pun takkan bagi semangkuk 2 darah dia kena halal ya. Boleh dia kena halal ya. Kita dah terima ni, you are MMA fighter, semangkuk darah you kena halal. Kalau you kata you nak compare MMA dengan silat, MMA tak nak base. It's only a sport. Macam orang kuat lawan dengan orang tak kuat, tak mungkin lah. Yang masuk kompetisi MMA itu nak buat nama ya. Kadang banyak orang tanya, macam orang silat tak pergi competition. Silat bukan untuk competition. Dan kita cuba nak createkan silat tu sebagai competition punya art. Silat bukan untuk compete. Silat adalah seni budaya mempertahankan diri untuk berjuang. Orang silat mungkin lah. Kadang satu daerah tu ada mukim ni nak main tengok silat ni pun dia rahsia. Masuk ulangan ni tu sama-sama orang silat. Pasal dia ada satu sudut dalam persilatan, dia tipu muslihat. Mana boleh tipu muslihat ni cerita kat orang? Kalau tipu muslihat dan cerita kat orang tu bukan tipu muslihat lah. Macam strategi, tapi tahu strategi kat orang. It's no more strategi. Itulah ada silat. Tapi kita pun kata tak bagus MMA. Kita kata MMA is not a martial art. Martial art ni dia develop 3 konsep: mentally, physically, spiritually. Dia bukan hanya physically. Yang ada kat MMA hanya mental and physic. Spiritual tak ada. Kalau dia ada spiritual, dia tak akan compete. Pasal dia ada belas kasihan, dia ada mercy, dia bukan untuk glory. Because spiritual tak ada, dia guna fisik and mental. Itu ya. Orang silat tak faham dah. Okey, tak apa. Dia tahu dia boleh cedera orang tu, dia tak buat. Dia boleh tahu kalau satu guru silat tu ataupun pengamal silat, dia tahu dia boleh cedera orang tu, dia tak akan buat. Okay.
Banyak cerita. Kalau bukan masyarakat silat dia, banyak. Karate sama, judo, karate sama, kungfu sama. Yang ada based on martial art. Bukan, MMA is only for sport. Lepas tu dia dah banyak kandang dia buat kes. Dia tak berbudaya. Bila tak ada budaya, dia tak ada adab dan adat dia. Tak. Apa adab? Kita tanya. Apa dia adab dan adat dalam MMA? Kalau MMA itu satu martial art, apa dia adab dan adat dalam MMA? Cuba suruh MMA yang budak terang. Kalau you kata fight for glory, saya tak lain. Fight for winning, saya tak lain. You jangan cuba nak tarik silat dalam you punya school of thoughts. Tapi you jangan pula kata, jangan you jumpa orang silat, jangan you nak cuba-cuba. Bila you nak cuba-cuba, semangkuk dua darah tu you kena halai lah. You kena halai lah. Pasal you tak tahu apa akan berlaku. Dan orang silat pun tak tahu apa yang berlaku. It's a war. It's between you and me. Ni competition you nak menang untuk apa? Glory, untuk belt, untuk medal, untuk lama. And then you untuk apa? You masuk MMA tu you fight untuk apa? Maruah, negara, agama, bangsa, tanah air, atau saya glory. Lepas tu dia kata dalam silat dia ada adab dan adab. Tak boleh, tak. It's not apple to apple punya konsep lah. MMA dengan silat merepek banyak. Oh, kalau bagus silat dia tak. Nak tahu bagus tak bagus, tunggu masa ketika dia bila berlaku baru dia tahu. Silat ni ribu jenis, ribu. Kalau tu Malaysia ni belum ada ribu. Yang kita tahu berapa lah. Yang orang sebut nama silat berapa silat yang dapat tahu. Olahraga Malaysia tak ada India sendiri lah. Ha? Ya, Indonesia punya ni. Semua rule Indonesia yang tahu. Cuba buka yang mana yang daripada berbincang. Semua berkiblat kepada Indonesia punya konsep. Malaysia mana ada power untuk dan ini seolah raga, it's a sport. Dia create satu method sport yang pakai nama silat. Itu bukan silat. Masa cakap ni 96 di Pahang. Boleh tanya budak-budak Pahang. Kalau siapa yang hadir pekan guru-guru Pahang tu di Sungai Lembing, masa cakap masa ada satu orang yang tak agree lah silat olahraga. Tapi masa it's a sport, sukan lah. Dia bukan silat. Tak tahu silat, panggil silat olahraga punya budak, tanya asal usul silat dia. Adab dia, tertib dia. Tak ada. Macam mana, kalau yang ni pun tak ada, macam mana nak berjuang? Dengan adab ni lah kita tahu do and do, boleh tak boleh, apa yang patut, apa yang tak boleh, apa yang boleh berkongsi, apa tak boleh berkongsi. Kan? Semua, kalau kita tengok silat kita kata silat olahraga tu, semua silat olahraga sama lah. Pertanding sama lah. Pasal dia pakai rule. Silat mana ada rule. Silat tipu muslihat. War mana ada rule. War tipu muslihat. Bagus satu pengamal seni bertahan diri, rank pada teknik daripada tipu muslihat training. Yang MMA kata dia bagus ni, mungkin dia jumpa yang orang-orang silat yang tak training. Tak go to that part. Kalau go to that part, go where MMA lah. Tapi kata juga kadang ada fizik yang kuat, yang boleh mengalahkan orang besar. Tapi you pukul beg 1000 kali satu hari dengan orang pukul beg 10 kali satu hari, sama lah. Kalau you nak compete, you kena compete apple to apple lah. You main training, you main fizik, itulah boxing. You nak pergi to world championship boxing, heavyweight boxing, you kena par. Baru dia bawa you masuk ke ring. Macam Lumpini stadium, Thai boxing tu. You nak duduk atas
ring tu, you score orang, you kena dapat, you kena ada that physique, you kena kena Kalau ni tapi pun dia kena dia lawan usah dia. apa? Tapi pun dia lawan sama usah dia. Apa? Tapi Dia ada weight, dia ada itu sport. Tapi apa pun tak apa lah kan. Sama malam ambil budak, kuat malam ambil budak. Macam main rumah orang, main kacau bini orang, main kacau mak orang, main kacau anak orang. You belum tentu you keluar. Kalau kita compare silat dengan MMA, apa base MMA? MMA tak ada base. MMA adalah satu art yang ciplak, ambil mahal, train power training, buat sport, guna ikut rule dia, masuk guna ikut rule dia. Step dari UFC lah ya dia. MMA ni naik. UFC Ultimate Championship tu. And Gracie semua. Tapi kita bercakap, kalau kita cakap pasal martial art, apa dia martial art? Martial art of war. Martial art. Seni tempur. MMA bukan seni tempur. MMA satu mix martial art yang diperkrit, yang digunakan power training. Kalau kita ambil satu orang silat train macam power training silat untuk sport, MMA tak tempat. Kalau tempat macam masa lalu, silat bukan untuk sport. Walaupun kita daripada wujud silat olahraga banyak bercorakkan daripada Indonesia punya konsep. Semua penjurian dia, semua kaedah dia, training dia, bukan konsep silat. It's a olahraga, cuma guna nama silat tu ya. Adakah silat olahraga tu silat? Tak. Silat olahraga tu bukan silat. Dia guna nama silat dia. So, dan dia dipopularkan oleh pengamal silat sebagai nak jadikan satu sukan silat. Tapi adakah itu silat? Silat ni ada dia punya tertib, adab dia, kaedah dia, rahsia dia. Macam dalam satu peperangan, dia ada dia punya do and don'ts. Ada rahsia dia, ada strategi dia. Kalau orang MMA kata, MMA the best, kartun lah. Sekarang satu kata dengan kartun lah. Dia pun tak faham apa dia masyarakat. Dia pun tak faham. It's only a sport. Macam kita kata macam judo dengan jujitsu. Art of judo dengan jujitsu. Judo is sport. Kalau judo nak bagi jati diri, build up, mind, physical, strength, boleh orang share. It's good. Bagus. Saya bukan MMA. MMA nak buat style brutal. Daripada nak buat brutal. Tapi dia ada dia punya own rule. Dengan power training ada macam ada tu Cina tu itu challenge all the kung fu di dunia kan. Dia claim his MMA. Proof masa kata bagus pasal dia jumpa orang kung fu Cina ni yang tak train macam orang kung fu yang dulu train. Kung fu dulu train, dia pengguna kung fu tu bukan untuk sport kan. Sama juga silat. Macam orang mana boleh kompetisi MMA lepeh